Halo, Assalamualaikum. Saya isterinya Zul. Sekarang saya nak ajak anak saya perempuan ni. Anak perempuan saya yang nombor pertama, nama dia Dek apa? Dek Zulia Ritami. Dek Zulia Ritami. Kakak nak tak main ini? Nak. Ini nama dia blok kuno. Kita nak susun bagi elok, lepas tu kita mainkan. Kakak nak tak? Nak sekali. Nak. Okey, yang pertama kita susun ini dulu. Lepas tu kita susun dekat dia punya cetakan. Okey, kakak kat mana kak? Jom kita buat, okey? Macam ni. Kita buat macam ni dulu. Okey, lepas tu kita buat macam ni. Kita balik. Ya ke? Ya. Tak apa. Balik ya? Ya. Okey. Kakak bagi tahulah kat mama. Ya. Kakak pandai buat tak? Balik. Ya ke? Ya. Katan ini. Yang sama yang warna ini. Kakak ambilkan, okey? Okey. Lagi kak, lagi ambil macam mana lagi ambil. Okey, letak tepi. Okey, letak tepi. Lagi susun lagi sampai tinggi. Susun terus. Okey, kita buat langsung. Tengok. Pandainya anak mama ni. Oh, bukan salah pelangi dia. Ya ke? Tengok kakak Ritami buat. Lepas tu apa lagi? Okey. Ini. Okey, atas pula. Okey, lepas tu ni beda-beda lah color dia. Ini. Okey, lepas tu ini. Warna kuning. Kuning. Lepas tu apa lagi? Warna biru. Warna biru. Lagi apa lagi? Warna merah. Merah. Habis itu warna biru. Biru. Habis itu warna kuning. Lagi? Sekarang warna ungu, Hijau. hijau, dan ungu, Ungu. dan Color merah. merah. Lepas tu biru. Biru. Color dia apa? Nombor dia terbalik pula. Amboi. 3, 3. 1. Mana satu? Letak color ungu pula. Kalau ungu masuk situ. Okey. Sekarang letak color apa lagi kak? Kalau ini. Bukan tu, yang ni. Lepas tu color satu. Color Kalau merah. merah. Habis itu kalau ini. Tengok kakak Ritami kalang kabut sungguh. Kakak Ritami kalang kabut. Sekarang warna ini. Warna merah. Warna biru. Warna biru. Warna kuning. Warna kuning. Sekarang warna oh ya. Warna lain pula. Kalau ini pula kita buat. Ni kalau hijau. Lepas tu Kuning. kalau kuning. Merah. Merah. Lepas tu merah lagi. Kuning lagi. Dan juga biru. Biru. Last sekali. Ni yang last kita letak dekat sini. Itu balik. Terbalik. Okey, dah siap. Yeay! Okey, sekarang kita bermula nak main. Kita bagi lepas dia punya cetakan. Kita tarik pelan-pelan. Okey. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Okey, pelan. Pelan. Yeay! Berhasil. Yes. Kita sekarang main. Okey, berhasil kita bagi lepas. Kalau tak, pelan-pelan nanti dia roboh. Macam mana? Kita kalah.
Okey, sekarang kita main je. Jom. Okey, dulu Mama dulu, okey? Okey. Mama tarik yang mana ya? Kakak yang warna Mama kuning. tarik yang ni aja lah. Kuning. Mama tarik. Yes. Okey, sekarang kakak pula. Jangan roboh. Kalau roboh kakak kalah. Ma. Yang mana ya? Elok-elok, jangan goyang dia punya. Cuba. Tarik. Pelan-pelan. Cepat. Ini. Tarik. Kita aku. Tak apa, buat terus. Yang dua lah. Boleh. Tarik dia ke sana. Tarik ke sana. Macam ni tarik dia. Macam tu. Macam mana tu? Yeay, kakak menang. Terus susun lagi. Ini. Letak lagi. Hore, Okey. Sekarang Mama pula. Okey? Kakak yang warna ini nanti. Mama yang mana nak tarik ni? Mama yang warna ni aja. Tak. Mula. Tak. Boleh? Mama tak. Senang aja Mama buat. Cuba kakak. Yang ini. Hore, menang kakak. Kakak menang kan makan? Tak sini. Kakak kakak menang. Mama, Okey, sekarang dua-duanya Mama. menang. Yeay, Mama ambil yang tengah. Okey. Cuba kakak lagi. Mana? Kakak Mama udah ambil dah. Oh ya, Kakak lagi. kakak yang mana? Ini. Itu dari Ambil terus. Awak ambil kat situ lagi. Tumbanglah dia. tak. Ya kan? Okey. Tak kakak bilang buka kan? Letak kat sini dia. Okey, Dah kita cuba buat lagi. jatuh. Dah goyang-goyang dia. Alah mak, macam mana ni? Waduh. Kita tarik yang mana lagi? Kita tarik. Pandai Mama. Lagi. Abede. Dia nak tumbang. Diam. Diam. Kita tarik lagi yang ini. Aku yang kuning itu, Mak. Okey. Sekarang kakak. Tinggal satu je kat tengah. Iya, kakak yang mana? Ambil yang ni lah, yang bawah lah. Bawah, nggak mau. Yang ini. Ada, pegang lah. Nggak mau je. Dah nak tumbang. Yeay, menang. Hore. Macam mana? Mak, kakak yang ini ya, Mak. Mama yang tepi. Ya, Mama ini aja. Ya, Mama menang lagi. Yeay, Mama menang lagi. Ada lagi kat bawah tu. Bukan ambil yang tu kak, yang kat sini. Mana? Yang kat bawah. Mana? Ini. Ustaz tarik tak? Slow. Pelan-pelan. Okey. Yes, Mama menang. Kakak kalah. Inilah permainan kami tadi dah roboh dah. Si kakak kalah. Kasihannya dia. Tapi saya selalu main dengan dia, bagi dia happy dekat rumah, bagi dia tak boring. Pasal dia
kan cuti sekolah. Lepas tu saya pun tak ada buat kerja apa. Saya buatlah macam ni, main-main dengan dia. Selain tu saya pun ada juga buat sikit-sikit kerja kat rumah, macam berkebun dengan suami, dengan husband. Saya selalu buat kat rumah aktivitas dia. Okey, udah dulu ya permainan kami hari ini, video kami ni. Okey, sekarang kita sudah selesai buat ni semua. Ni gantian, dia kata anak saya yang nak main ni. Dia kata dia nak main seorang. Tengok dah muka dia pun dah meraju. Kan? Okey, bagi dia main seorang lah macam tu. Nak? Nanti bila-bila kita ada waktu, ada time lagi, kita buat lagi video yang permainan yang lain lagi. Sekarang sudah okey. Sekarang saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada semua kawan-kawan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, saya isterinya Zul. Semoga kita tetap beraktivitas, okey? Walaupun hari cuti. Okey, bye. Sudah dulu ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi